Okay guys, hari ni Viko nak tunjuk kat korang, finally kereta test ride untuk Yaris kita dah tukar baju yang warna merah. Sebab sebelum ni test ride kita semua warna putih dan nampak boring kan. So hari ni Viko review sikit yang warna merah untuk Yaris. Untuk Yaris kita ada dua spek, E dengan G. Yang Viko tunjuk ni yang G spek. Warna merah ni nampak garang kan, cantik tak? Kalau dari jauh-jauh pun dah nampak kereta Yaris. Ini untuk belakang dia. Dia siap dengan ada body kit, bumper dah siap, spoiler atas pun ada, tepi side skirt pun ada. Sport rim dia pakai 16, depan belakang ada black disc. Bonet belakang kalau kita nak buka kan, walaupun pintu depan tu lock, kita tekan dekat sini, dia terus boleh buka. Janji kuncinya ada pada kita lah. Okay, ni untuk bonet belakang dia sangat luas, nak letak luggage pun tak ada masalah. Lepas tu bawah ada spare tire juga. Dia pakai jenis yang sama size, sama sport rim. Belakang sini dia ada tempat kantong tau. Kalau korang ada nak beli barang-barang yang pasar macam ikan ke udang ke, boleh kantong dekat sini. Setiap tu maksimum ada 2 kilo. Ini untuk tepi pintu, sini pakai leather. Handle dia warna chrome. Scar plate pun ada nama Yaris sekali dengan lampu biru tau. Lepas tu ni luang untuk belakang. Okay, jom kita tutup. So kalau untuk ketinggian Viko memang ada jauh lagi lah, okay, tempatnya. Dan tengah-tengah ni kalau korang perasan dia tak ada bongkol tau. Dia satu lantainya rata. Lepas tu bawah sekali dia ada charging port. Untuk seat belakang ni pun dia boleh turunkan, jadi 60-40. Okay, jom kita startkan kereta. Walaupun kereta Yaris ni dia nampak kecil, compact kan, tapi dia punya accessories dengan safety features dia memang banyak. Okay, contohnya dashcam depan sudah siap ada, RFID sticker ada, player dia boleh link sekali dengan Android Auto dengan Apple CarPlay, siap dengan ada 360 camera lagi. Tu kat bawah sini dia punya safety features lah, ada lane departure alert, pre-cruise system, ada sport mode, ada eco mode, parking sensor dia depan dengan belakang pun ada. Leveling lampu besar pun boleh adjust dekat sini. So untuk lampu dia memang dia pakai auto lah. Kalau gelap saja dia terus boleh buka lampu. Ada pedal shift. Kat side mirror sini dia pun ada blind spot monitor. Rear mirror ni kan, dia ada tambah satu function untuk auto dimkan lampu kereta belakang bila kita bawa malam. Masuk atap pompong ni semua ni warna hitam. Driver side dia ada cermin. Okay, untuk passenger side pun ada cermin juga. Untuk airbag dia ada 7. 1, 2, lepas tu 3 sampai kanan sampai belakang. Lepas tu 4 dekat sini, 5 kat driver sini, 6 dekat passenger. Lepas tu 1 lagi dekat kaki driver. So total ada 7. Dalam armrest ni pun dia ada bagi wireless chargers. So kalau lupa bawa kabel, bolehlah pakai ni untuk charge handphone. Kalau nak charge dekat sini pun boleh, ataupun depan sini pun ada. So untuk mana yang berminat dengan kereta Yaris ni, boleh Roadshow Viko sedia membantu tapakkan kereta idaman. Kereta ni sangat sesuai dengan yang baru-baru fresh graduate, nak jadikan sebuah kereta yang jimat minyak, yang kecil, tak besar sangat, lepas tu complete dengan semua. Maintenance pun murah. So bolehlah ambil Yaris ni. Ada apa yang nak tahu lagi, boleh komen cerita kat bawah, ataupun WhatsApp Viko lagi cepat reply tau. Sementara ni ada promotion, ada ready stock, boleh cepat-cepat grab. Bye.